kosongkan, kita turunkan ke bawah. Yang atas ni kita naikkan ke atas. Ni baru dia jadi sifar ataupun kosong. Macam ni. Okey, nampak? Kemudian yang sebelah sini adalah sa. Yang kedua ni adalah puluh. Kita tengok yang sa dulu. Yang bawah ni bila dia naik ke atas macam ni, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Semula bawah ni kita kira satu-satu. 1, 2, 3, 4. Okey. Bawa turun jadi sifar, jadi kosong, sifar balik. Kemudian 5. Nombor 5, setiap yang atas ni bila dia turun ke bawah dia akan menjadi 5. 5. Naik 1 dia jadi 6. 5, 6. Naik 1, 7. Naik 1 lagi 8. Naik lagi 9. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, senang saja kan? Mudah saja. Dah kata nak kira 3 ataupun kira 5. Kalau 3, nombor 3 kita kira 1, 2, 3. Kalau nombor 5, pastikan turun semula. Yang ni bawa turun ke bawah. Yang atas, setiap kali yang atas ni turun dia akan jadi 5. 5. Ni 5. Kalau 6 macam ni, 6. Kalau 9, 6, 7, 8, 9. 9. Okey, turunkan semula, kosongkan semula. Yang di bahagian sini adalah rumah puluh. Jadi setiap kali, setiap magnet ni naik atas, dia akan jadi 10, 10, 10. 10, 20, 30, 40. Okey, semula 10, 20, 30, 40. Bawa turun 50. Pastikan kita bawa turun yang atas ni ke bawah, dia akan jadi 50. Kalau kita tak 4 ni dia masih lagi berada di atas, dia akan menjadi berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 90. Okey, ingat ya, 50 turun ke bawah macam ni. Kemudian 60, 70, 80, 90. Okey, mungkin ada di kalangan anda yang tertanya-tanya apa fungsi titik ni. Yang ni fungsi dia adalah untuk titik yang memisahkan sen dan ringgit. Yang ni kita akan belajar waktu masuk tajuk bab wang.